Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Kepada abang sampai nama aku Syafiq. Dan untuk video aku kali ni, aku nak buat vlog. Kali ni aku nak pergi ke Muar. Pada hari ni aku pergi menggunakan kenderaan motor lagi lah. Macam best pula. Kita pergi ride-ride ni kan, healing-healing. Dan kali ni aku pergi Muar. Aku nak pergi ke, aku tak tahu pergi mana. Aku saja nak pergi Muar. Dan mungkin aku nak pergi tengok-tengok lah mana tempat menarik. Aku akan singgah dan aku akan tunjuk kepada korang tempat-tempat yang apa yang ada dekat Muar lah. Mana yang aku sempat berhenti, mana yang aku sempat tunjuk, aku tunjuk lah kepada korang. Stay tune, dan jangan lupa tekan button subscribe dan like. Okay guys, aku tak nak sembang banyak-banyak sebab perjalanan aku ni pun ambil masa dalam sejam setengah pun kalau laju. Kalau tengok dari Google Maps 2 jam. Tapi aku ride santai je. Kau jangan risau, aku tak buat laju, aku buat slow. Okay guys, stay tune. Let's go. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat Tol Paguh. Setelah 1 jam aku ride, sekarang aku dah sampai dekat Tol Paguh lah, dekat Muar tu. Dekat ni, dekat dengan Muar. Okay, korang boleh lihat inilah kawasan ni. Environment di kawasan sekitar Tol Paguh. Kat sana tol lah. Sakit pinggang guys. Sekejap. Betul-betul pinggang tu. Maknanya kita teruskan perjalanan kita ke Muar. Kita tengok apa yang ada kat Muar tu. Dan ya, aku lapar. Tengok, kita cari makanan sikit. Kita tengok makanan kat sana ada apa. So yes, let's go. Okay guys, sekarang aku berada dekat pantai Parit ni kan, dekat Muar. Kita tengok dulu first time sampai. Tenang lah. Tengah hari. Sekarang waktu tengah hari lah, pukul 12 tengah. Kita tengok. Panas sangat panas. Tapi tenang lah kat sini. Nak pergi makan, aku relax dulu, santai dulu. Lepas ni kita cari makanan. Makan apa Masa nak makan benda yang berat lah, nasi ke apa kan. Kat Muar ni pun terkenal dengan orang cakap suka makanan. Orang cakap lah, tengok kat TikTok, suka makanan. Jadi kita tengok apa yang ada. Sekadar nasi apa tu, mesti ada punya kan. Ini pun dah tengah hari. Aku rasa nak makan nasi kan. Kisah lauk papu kan. Tenang kan. Boleh tengok guys, kat sini banyak batu guys. Kalau hujan ni licin. Kalau waktu panas ni okey je. Untuk korang duduk-duduk OOTD kat sini kan.
tadi dah selesai makan. Aku tak tahu nak pergi mana. Sekarang aku singgah dekat masjid Masjid Jamek Sungai Abung. Sekarang tak tahu nak pergi mana. Aku just tadi pergi laut, lepas tu pergi makan jap. Makan asam pedas. Sedap juga. Asam pedas ikan kembung dengan telur mata. Mungkin video aku tak panjang untuk kali ni. Setakat ni je kot vlog aku. By the way, aku nak review dulu masjid ni. Selesa lah. Ada tempat duduk. Tempat duduk sekarang pun selesa. Duduk. Parking pun banyak. Okay, ni masjid kat Muar guys. Okay guys, itu saja untuk video aku kali ni. Jika korang rasa video aku menarik untuk kali ni, jangan lupa tekan button subscribe dan like. Semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Aku Syafiq. Bye bye guys.